Untuk switch auto gate ni, yang sebelah kiri ni, dia akan buka satu pagar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, hari ni kita ada di Kempadan Kuantan, yang mana kita nak repair lita untuk auto gate 1 dan kita nak upgrade DB kepada sistem yang lebih baik. Tuan-tuan ingat tak rumah yang kita ada buat inspection hari tu dekat Kempadan Kuantan ni, yang mana bila hujan kilat je rumah ni akan selalu trip. Jadi insya-Allah kita akan bantu owner rumah ni untuk selesaikan masalah kilat tu. Okey, jom. Keadaan dalam auto gate asal punya. Okey, untuk daripada dalam rumah, kabel biru ni dengan koko dia duduk dekat two side. Kabel hitam dengan pink dia duduk dekat one side. Okay, ni kabel kuning 2 dengan hitam dengan hijau ni duduk dekat kom. Okay, lepas tu kabel merah 1 ni duduk dekat 12 volt yang receiver dia ni. Okay, koko pink, kuning 2, hitam merah. Okey, lepas tu daripada dalam rumah lagi neutral, live. Okey, lepas tu ni earthing satu. Ini yang untuk daripada transformer putih masuk ke 24 volt, hitam masuk ke 12 volt, putih sekali lagi ni masuk dekat 0 volt. Ni putih bawah, transformer ni masuk dekat 0 volt. Yang hitam tengah masuk dekat 12 volt. Tu yang putih atas transformer ni masuk dekat 24 volt. Okay, yang kuning 2 ni tak pakai. Okay, kita kemaskan balik. Ini bateri 2. Okay, ni kabel asal kita tarik daripada sini kan. Ni orang tengok ni, bila duduk dalam semi macam ni, ni boleh jadi punca. Tuan-tuan nampak ni berair ni, basah. Ni boleh jadi punca dia shock ni, dia ada air dalam ni. Tengok basah. Jadi kita akan buat laluan baru. Kita tak akan lalu kot dalam ni, sebab nanti bawah ni akan ada air bertakung. Jadi kita lalu ke atas untuk lebih selamat dan untuk tahan lebih lama. Alhamdulillah, kita dah siap laluan baru untuk point auto gate. Okay, yang switch dekat dalam. Nanti kita nak upgrade DB ni, kita akan buat pakai casing air ni. Okay, dekat bahagian luar dia pakai laluan pipe ni, kita lalu ke atas dan kita lalu ke atas ni, sebab kita tak rasa air bertakung dah. Kalau kita lalu ke bawah ni, kemungkinan besar air akan bertakung lagi. Jadi kita lalu ke atas untuk lebih safety lah. Ni kita tutup kejap sebab sekarang hujan. Dia molek. Kita boleh tengok kalau ada kilat ke hujan ke, dia trip ke tak selepas kita upgrade. Alhamdulillah, kita dah siap tarik 6 awak kabel untuk lita auto gate. Okey, 3 daripada DB live neutral earth dan 3 lagi untuk pergi ke switch common, one side open dan two side open. Jadi maknanya daripada dalam rumah mesti paling kurang ada 6 kabel lah. Alhamdulillah, kita dah siap fitting dekat box auto gate. Okey, live dengan neutral masuk dekat transformer.
Jadi kita tap dekat body. Ok, untuk yang kabel switch putih kita tap dekat common, kuning one side, biru two side. Ok, kita fitting kat dalam rumah pula. Kita dah siap fitting dekat bahagian switch dalam rumah. Ok, macam saya bagi tahu tadi, putih ni untuk common, kita letak dekat L, kuning untuk one side, biru untuk two side. Ok, yang ni untuk temporary dulu kejap sebab esok kita nak upgrade DB ni. Jadi kita masuk je kat live MCB, neutral dekat neutral bus bar, leading dekat bus bar. Kita test. Bismillahirrahmanirrahim. Ok, nampak tak ada klik-klik dekat dia punya board. Ok, jom kita test. Ok, tekan yang ni. Ok, dua-dua tutup. Alhamdulillah, jadi dah. Ok, tekan sebelah ni. Ok, untuk buka sebelah. Beres, alhamdulillah. Untuk switch auto gate ni, yang sebelah kiri ni, dia akan buka satu pagar. Ok, kita stop. Ok, kita tutup balik. Ok, yang untuk sebelah kanan ni, yang ni untuk buka dua pagar. Ok, alhamdulillah. Kita stop, kita tutup balik. Alhamdulillah, semua settle dengan baik.